بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا رشيد، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. الحكمة السابعة ستة، المعرفة محض الإيمان ومشاهدة الإحسان. من حكم العارف بالله الشيخ الأكبر محي الدين رضي الله عنه، artinya bermula makrifah itu ialah semata-mata iman dan musyahadatul ihsan. Habis. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, curahan rahmatnya, hidayah taufiknya kepada kita kesemua dapat kita hadir di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Jadi kita sambung pengajian kitab Syarah Hikam At-Tiriyaqiyah, iaitu kata hikmah yang ke-7, iaitu di antara kata hikmah yang diungkapkan oleh Al-Arif Billah dan Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Katanya, al-ma'rifatu mahdul imani wa musyahadatul ihsani.
Tengok terjemahannya, dia kata, formula ma'rifah itu ialah semata-mata iman dan musyahadatul ihsan. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Jadi, sebagaimana kita tahu bahawa ma'rifah itu dia banyak sudut. Artinya boleh kita tengok dari segi sudut bahasa dan boleh juga kita tengok dari segi sudut istilah dan juga di sisi ahli haqiqah. Tapi yang kita bincang di sini ialah ma'rifah daripada pandangan ahli haqiqah. Kan? Tapi walau bagaimanapun maka kita nak tengok dahulu ma'rifah itu sekaligusnya kita sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan kita ini adalah untuk ma'rifah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang bermaksud, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya mereka berbuat ibadat padaku. Itu hak zahir terjemah. Maka di situ ada beberapa tafsiran ulama tafsir mentafsirkan. Kalau mengikut tafsir Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mentafsirkan liya'budun dengan makna liyuwahhidun. Artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat padaku, yakni supaya mereka itu mentauhidkan aku. Jadi liya'budun ditafsirkan dengan yuwahhidun. Daripada wahada yuwahhidu, tauhid. Kan? Yuwahhidun. Supaya mereka itu mentauhidkan aku. Dan demikian jugalah kalau tengok dalam tafsir Al-Miqbas fi tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka Ibnu Abbas mentafsirkan liya'budun dengan makna liya'rifun. Kan? Artinya ditafsirkan liya'budun dengan ma ya'rifun. Artinya ditafsirkan ibadah dengan ma'rifah. Ditafsirkan ibadah itu dengan ma'rifah. Mengenal. Artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu menyembah aku. Ini supaya mereka mengenal aku. Kan? Jadi ditafsirkan orang panggil ibadat itu dengan ma'rifah, mengenal. Baik. Jadi inilah tuan-tuan hikmah Allah Subhanahu wa taala mencipta dan menjadikan kita ni supaya kita mengenalinya. Kalau gitu Allah Taala ni dulu tak dikenal. Ya. Allah Subhanahu wa taala dulunya tidak ada siapa pun yang mengenal. Dalilnya dalam satu hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan la u'rafu fa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li u'rafa wa fi riwayatin liya'rifuni." Kan? Tuhan berfirman, "Adalah aku tu seumpama gedung perbendaharaan yang tidak dikenali." Tuhan kita ni tak ada siapa kenal dia. Kalau kita jawab, iya, tak ada siapa kenal, masa tu Tuhan tak jadi apa lagi. Kan? Hanya yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah Allah.
La ya'rifullah illa hu. Tidak dapat mengenal Allah kecuali Allah. Kan? Habis tu, lalu Tuhan kata, Fa'ahbabtu an u'rafa. Maka aku suka, aku kasih, aku nak dikenali. Tuhan nak perkenalkan dirinya kepada kita, maka bagaimana cara? Fakhalaqtul khalqa. Maka aku cipta makhluk. Tuhan cipta makhluk ni supaya apa? Fakhalaqtul khalqa li'u'rafa atau liya'rifuni. Aku cipta makhluk supaya aku dikenali atau supaya mereka itu, yakni makhluk, mengenaliku. Inilah tentang bagaimana makrifat. Kan? Kalau begitu, kalau mengikut kaedah ilmu usuluddin pula, bahawa perkara yang wajib atas setiap mukallaf bila mula-mula sekali bermukallaf ni baligh cukup umur, maka apakah perkara yang mula sekali? Iaitu ma'rifatul ilah bistiqanin. Kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin. Sebab tu mengenal Allah Ta'ala hukumnya wajib. Baik. Maka kenai Allah Ta'ala, ma'rifah ni, ma'rifah di sisi lughah maknanya apa? Ini kita bahas definisi dulu. Sebelum kita bincang yang ni. Ma'rifah di sisi bahasa, iaitu al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Itu ma'rifah sisi bahasa. Al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Iaitu kita tahu sesuatu tu satu. Itu kena satu tu satu. Tu bahasa. Adapun pada istilah syara', makrifah di sisi ilmu usuluddin maknanya lain. Maknanya iaitu al-jazmu al-mutabiqu lil-haqqi an dalilin. Jadi al-jazmu al-mutabiqu lil-haqqi an dalilin. Ini di sisi istilah syara', di sisi ilmu usuluddin. Iaitu i'tiqad yang putus satu. Al-mutabiqu, i'tiqad tu mesti berbetulan. Mesti betul. Lil-haqqi, bagi yang sebenar. Yani bagi apa yang ada di ilmu Allah Ta'ala. Patut i'tiqad tadi ni mesti terjadi daripada dalil. An dalilin. Terbentuk, terjadi daripada dalil. Bahasa kita pegangan yang tetap, pegangan yang kejam, maka pegangan tu pegangan yang betul. Pegangan tu pula mesti terjadi daripada dalil. Tu situ. Tiga dah. Ada 3-4 syarat tersebut. Baik. Ini di sisi usuluddin yang kita dah bincang dah. Bila kata pegangan yang tetap, maka nak keluar di situ apa? Syak. Zon dan juga waham. Kalau syak tak tetap. Kalau syak bagi tak tetap, zon juga tak tetap. Situ. Waham lagi tak tetap. Artinya mesti yakin. Dalam i'tiqad ni, dalam pegangan makrifah pada istilah ni, mesti yakin. Baik. Itu kita tak bincang. Maka dibincang yang tu dalam ilmu usuluddin. Habis yang kita nak bincang sini, makrifah di sisi ahli haqiqah. Di sisi ahli hakikat. Maka makrifah di sisi ahli hakikat ini, dia ada banyak takrif definisi dia. Di antaranya, maka yang ditakrifkan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, katanya, al-ma'rifatu mahdul imani wa musyahadatul ihsani. Jadi yang kata bermula makrifah itu, makrifah itu makrifah mana?
Ni kita kena kait sikit. Bila kita tahu dah tadi, makrifah itu jadi makrifah di sisi ahli hakikat. Makna di sisi ulama sufi. Ini makrifah di sisi ulama sufi maknanya lain, iaitu maknanya mahdhul imani, semata-mata iman. Apa makna semata-mata iman? Iman semata-mata. Bukan semata-mata iman, iman semata-mata. Iman sini dengan makna apa? Lagi tengok ke depan. Wa musyahadatul ihsan. Iman semata-mata maksudnya iman yang suci. Iman yang bersih. Itu makna iman semata-mata, iman yang suci. Iman yang bersih. Suci bersih daripada apa? Suci bersih yakni daripada syirik. Tak kiralah sama ada syirik itu dua jenis syirik lah. Sama ada syirik itu syirik jali, zahirun jaliyun, syirik yang zahir, yang terang, nyata. Seperti mana? Sembah berhala, sembah dokong, kayu, batu, bulan, bintang dan sebagainya. Itu orang panggil syirik jali. Tak ada yang tu. Itu orang panggil makrifah, baru kenal. Dan yang kedua, orang panggil suci, bersih, yang suci, yang bersih daripada syirik khafi. Syirik yang tersembunyi dalam hati. Jadi yang kata makrifah di sisi ahli hakikat atau di sisi ulama sufi, ulama tasawuf, iaitu semata-mata iman dengan makna iman yang suci, yang bersih daripada sebarang syirik. Tak ada syirik. Tak ada perkongsian. Tak ada. Lagu mana syirik khafi? Maka syirik khafi ni tuan-tuan, syirik yang akhfa, yang paling berat, yang paling tersembunyi sekali. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Takutlah oleh kamu, jagalah oleh kamu akan syirik khafi ni. Kerana syirik khafi ni lebih tersembunyi daripada berjalannya seekor semut. Semut kalau dia berjalan di atas safat, di atas batu besar, yang besar kan. Semut tu kecil ya. Kita sedar lah, tak sedar. Semut berjalan pelan-pelan, tak sedar. Maka syirik khafi ni lebih tersembunyi lagi daripada semut yang berjalan di atas batu terbaik. Tak sedar syirik khafi ni. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah. Mereka ni beriman dah dengan Allah. Tapi Tuhan kata tak beriman lagi kebanyakan mereka dengan Allah. Illa wa hum musyrikun. Kecuali mereka itu masih lagi syirik dengan Allah. Maka syirik itu syirik apa tu? Itulah panggil asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi dalam hati. Inilah. Walaupun kita ni tak sembah berhala, tak sembah tokong Cina dan sebagainya, tak sembah. Tapi kita ini menyembah berhala. Kau mana pula? Kita tak sembah berhala, tapi kita sembah berhala. Kau mana pula? Kerana Syekhul Islam, Mufti Mazhab Syafi'i satu ketika dulu di Mekah, dalam kitab beliau panggil apa? Taqribul Wusul. Dalam kitab sebut, dia kata kerana al-asnam, berhala itu qismani. Dia ada dua bahagi, dua kategori.
Yang pertama, al-asnam al-hissiyah. Dia panggil berhala-berhala yang boleh kita dapat dengan panca indera. Kan? Sepertilah tokong, patung-patung tu. Hak tu hissi. Tu hissi yang kita boleh dapat dengan mata kepala. Maka yang tu kita tak sembah. Yang sembahnya orang kafir, kita orang beriman tak sembah. Dan ada satu lagi berhala yang namanya al-asnam al-ma'nawiyah. Berhala-berhala ma'nawi. Benda ma'nawi ni ma la yudraku bi ihda hawasil khamsi al-zahirah. Iaitu benda yang tak didapat dengan salah satu panca indera yang 5. Tapi kita dapat dengan mata hati. Apa dia? Itulah ciri kita. Kan? Kita ni menyembah diri kita. Kita menyembah harta, menyembah pangkat, jawatan, menyembah itu. Hak tak dapat dengan mata kepala. Nah. Itu berhala ma'nawi. Jadi di situlah walaupun seorang terlepas daripada syirik tu, maka dia tak lepas daripada syirik khafi. Kerana nak bagi lepas dengan syirik khafi ini, kita kena dapat yakin. Kena dapat yakin. Maka nak dapat yakin tu lah lagu mana. Ini perlu kepada proses tarbiyah dalam ilmu ni. Iaitu kita kena belajar bagaimana nak musyahadah ihsan. Sebab tu kata syuhud. Maka dengan syuhud tadi baru kita ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia payah sikit nak. Tapi kita kena faham pelan-pelan situ. Baik. Jadi kembali balik kita pada tadi sebut. Yang kata ma'rifah itu ialah mahdhul iman. Dia panggil semata-mata iman. Apa maksud semata-mata iman? Yakni iman yang suci, yang bersih daripada syirik. Itu ditafsirkan oleh ulama dengan makna mahdhul iman, makna al-khalis, al-munazzah, syirkil khafi. Yang suci, yang bersih daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati. Itu ma'rifah. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Lagi kita tengok syarah dia. Dan musyahadatul ihsan. Artinya memandang ihsan. Musyahadah tu memandang, pandang mata hati akan ihsan. Apa ihsan? Ihsan sini bukan tak boleh kita terjemah dari segi sudut bahasa. Kalau ihsan kita terjemah dari segi sudut bahasa, maknanya berbuat baik. Dan memandang berbuat baik. Apa memandang buat baik? Jadi ihsan sini kena terjemah mengikut apa yang ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Maka Nabi kita sabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang kata ihsan tu bahawa engkau berbuat ibadat kepada Allah. Yani engkau mengenal Allah. Seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, yakni kalau engkau tak sampai kepada maqam syuhud, tu fa illam takun tara, kalau engkau tidak melihatnya, maka ditafsir oleh ulama dengan mana kalau engkau belum sampai pada maqam musyahadah, maqam syuhud, fa innahu yara, maka taulah
bahawa Allah Ta'ala sedang melihatmu. Di situ dia panggil apa? Awalnya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, itu musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, itu muraqabah. Kerana muraqabah itu dia bawah sikit daripada musyahadah. Sebelum dapat musyahadah, dia kena muraqabah dulu. Kan? Tapi musyahadah muraqabah ini ialah hasil daripada ma'rifah. Nak faham tak? Bila ada ma'rifah, insya-Allah ada musyahadah, ada muraqabah. Tapi kalau tak ada ma'rifah, musyahadah tak ada. Lepas tu dia kata sini, al-ma'rifatu musyahadatul ihsan. Dah. Tu kita kena bincang beberapa perkara di situ. Habis. Jadi kita tahu dah sekaligus kata Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu dalam kata hikmahnya, dia kata ma'rifah itu semata-mata iman. Sekali lagi dengan makna iman yang suci, yang bersih daripada syirik. Kalau seorang itu masih lagi ada syirik dalam dirinya, maka tak ada ma'rifah. Tak ada ma'rifah. Begitu juga. Kalau seorang itu belum lagi syuhud, memandang kepada maqam ihsan, maka dia belum lagi mencapai ma'rifah. Kalau begitu, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, ma'rifah ni apa benda? Apa benda ma'rifah? Di situ. Maka ma'rifah ni nanti kita tengok dulu. Baik. Kalau begitu, ulama membahagikan ma'rifah itu kepada 4 bahagi. 4 bahagi. Pertamanya, dia panggil ma'rifah haqiqiyah. Bahagi dulu. Kita bagi-bagi dulu. Yang kedua, ma'rifah ayaniyah. Yang ketiga, ma'rifah kashfiyah. Dan yang keempat, ma'rifah burhaniyah. 4 jenis. 4 jenis itu. Baik. Jadi, dalam 4 jenis ni, kita tengok. Pertama, ma'rifah haqiqiyah. Maka ma'rifah haqiqiyah ni artinya mengenal hakikat zat. Dia panggil ma'rifah haqiqiyah, mengenal hakikat zat. Maka boleh tak kita kenal mengenal hakikat zat? Tak boleh kenal. Ini mamnu' masdud. Ini dilarang. Bahkan tertutup kita mengenal hakikat zat. Dengan makna tak ada siapa pun yang mengenali hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Imam Ghazali kata, lil ma'rifati sabilani. Sabilun maftuh wa sabilun masdud. Untuk kita nak mengenal Allah Ta'ala ni, dia ada 2 jalan. Satu jalan yang terbuka, satu jalan yang terhalang. Masdud, tertutup, terhalang. Artinya tak boleh kita kenal. Maka kita nak mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala ini masdud, terhalang, tertutup. Artinya tidak ada siapa pun yang boleh mengenali hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang mengenal hakikat zat ni Allah saja. Maka tuan-tuan jangan pelik. Kalau gitu kita tak boleh ngaji Usuluddin. Dah. Kita kenal zat tu, kenal hukum zat. Itu yang wajib atas kita kena-kenal. Atau kita tak boleh ngaji sifat 20. Kena ngaji. Itu tak boleh kenal hakikat sifat. Hakikat sifat kita tak kenal.
Tapi yang kita kenal wujud di dalam baqa tu kenal hukum. Hukum sifat yang wajib bagi Allah wujud di dalam baqa. Lepas kita kenal dak hakikat wujud, tak tahu. Itu lain cerita nak. Ini yang pertama. Maka yang ni tertutup. Masdud, tertutup, terhalang. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika. Maha suci engkau ya Allah, ma arafnaka, tiada mengenal kami akan engkau, haqqa ma'rifati, sebenar-benar mengenai. Tak ada siapa pun yang boleh mengenai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa. Sebab tu dalam Al-Quran juga Allah Taala berfirman. Tuhan sebut apa? Tuhan sebut apa ya Quran tu? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ayat dia. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Maka ditafsir oleh ulama tafsir, wa ma arafullaha haqqa ma'rifati. Wa ma qadarullaha dengan makna wa ma arafullaha haqqa ma'rifati, dan tidak mengenal mereka itu akan Allah sebenar-benar mengenai. Nanti ayat Quran. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, ay wa ma arafullaha haqqa ma'rifati. Mereka tidak dapat mengenal Allah Ta'ala sebenar-benar mengenai. Dan Nabi kita pun bersabda tadi kan, Subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci engkau, kami tak dapat mengenal engkau sebenar-benar mengenai. Itu satu ringkasnya. Dan yang kedua, bahagian yang kedua, ma'rifah ayaniyah. Ain, ya, alif, ya, nun, ya, ta. Ayaniyah. Ayaniyah maksudnya kenal dengan kita lihat dengan mata. Ayan tu mata. Macam kita kenal tak kawan ni? Kenal kan? Aku tengok dengan mata aku sendiri. Maka boleh tak kita kenal Allah Subhanahu wa taala ni tengok dengan mata? Sini ada dua. Jawabnya boleh, jawab tak boleh. Ada dua sekali. Boleh dan tak boleh. Kenal Allah dengan tengok mata. Iaitu boleh di dunia dan boleh di akhirat. Tak boleh di dunia, tak boleh di akhirat. Dua sekali. Maka yang mengenal ni hanya seorang saja. Itu tentu di dunia ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita saja yang dapat melihat Allah Ta'ala dengan matanya, iaitu pada malam Mi'raj. Maklum kan? Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi bi'ainai ra'si lailata usriya bi. Aku tengok Tuhanku dengan dua mata kepalaku pada malam aku diisrakan. Itu Nabi kita tengok dengan mata. Maka tengok dengan mata, mengenal tengok dengan mata ni hanya berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Itu di dunia. Di dunia. Maka berdasarkan pada sinilah ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan sesiapa yang mendakwa, yang mengaku kata dia melihat Allah Ta'ala, tengok dengan mata kepala secara sedap dan jaga, maka orang itu dihukumkan dengan kafir.
murtad wal'iyazubillah. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Lain daripada Nabi tak boleh. Cuba kita tengok. Nabi Musa alaihi salam pun minta kepada Allah nak tengok. Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Al-Quran kan Tuhan sebut. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, perlihatkan olehmu akan daku. Aku nak pandang kepadamu. Tuhan kata, Qala lan tarani. Engkau tidak akan dapat lihat aku. Orang ngaji nahu kan, lan, nafi dengan lan. Maka nafi litta'bid. Sampai bila-bila pun di dunia ni. Maksudnya di dunia. Lan tarani. Di dunia ni sampai bila pun engkau tak akan tengok aku. Itu lan tarani. Lan nafi litta'bid. Engkau tak akan tengok aku sampai bila-bila pun. Yakni di dunia. Adapun di akhirat, ya. Di dunia tak boleh tengok. Kalau Nabi Musa alaihi salam tak tengok, tiba-tiba ada orang lain mengaku. Kata dia boleh tengok Tuhan secara sedap jaga dalam dunia. Kuana? Lepas tu Tuhan kata, walakin zur ilal jabali. Tapi engkau pandanglah kepada Jabal Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalaulah bukit tu tetap tak hancur, tak kecai di tempat dia, tak bergoyah apa, maka engkau akan tengok aku. Syaratnya begitu. Lepas tu turun ayat. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Bila Allah Ta'ala tajallikan pada bukit tu, maka bukit tu hancur berkecai. Nabi Musa pun jatuh tersungkok pengsan. Tak boleh tengok. Kan? Baik, kita tengok situ. Jadi, ma'rifah ayaniyah ini hanya tertentu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tidak bagi yang lainnya, yakni di dunia. Ini yang panggil juga masdud, terhalang bagi yang lain. Tapi ada pun di akhirat, ya, kita boleh tengok Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam syurga. Kerana Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, dapat husna, dapat syurga. Wa ziyadah. Dan dapat memandang. Ziyadah an-nazar ila zatillah. Memandang kepada zat Allah Ta'ala di syurga, di akhirat kelak. Itu dapat. Itu juga dalam ayat yang lain. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Iaitu beberapa muka yang cantik-cantik, yang elok. Kepada Tuhan mereka memandang. Ila rabbiha nazirah. Memandang kepada Tuhan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang seumpamanya. Baik, di dunia ternafi. Tak ada siapa yang boleh lihat zat Tuhan. Itu dua. Kemudian yang ketiga, dia panggil apa? Ma'rifah kashfiyah. Kashin fayata. Kashfiyah. Dia panggil ma'rifah kashaf. Ini kashaf. Maka ma'rifah kashaf ni yang kita sebut sebagai ma'rifah musyahadah. Ma'rifah khasah. Ma'rifah zawqiyah. Ma'rifah wujdaniyah. Seumpama dia. Ini kita panggil apa? Pandang, dapat lihat, pandang dengan mata hati. Ini boleh tengok. Ini boleh tengok, pandang, lihat dengan mata hati. Boleh tengok. Sebab mata hati kita ni besar.
Besar ke? Tak, luas maksudnya, luas. Jangan kita lah ni kita duduk di Darul Hadis. Cuba kita pejam mata kepala, buka mata hati. Nampak tak di Madinah? Nampak tak? Madinah duduk jauh berada hadis. Tapi kita nampak nak Madinah? Nampak Madinah, nampak Masjid Nabawi, nampak makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Nampak mata hati. Anak kita duduk di mana? London. Nak tengok, nampak tak London? Nampak tak? Walhal kita duduk sini, mata nampak dekat tu. Luar. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam hadis kursi. Ma wasa'ani ardi wala sama'i walakin wasa'ani qalbu abdil mu'min. Maksudnya apa? Tidak meluas akan daku oleh bumiku dan juga langitku. Langit dengan bumi ni tak luas. Tapi Tuhan kata, walakin wasa'ani qalbu abdi al-mu'min. Akan tapi meluaskan daku oleh hati hamba-Ku yang beriman. Hati kita ni, panggil luas. Bila kita pejam mata kepala, buka mata hati. Nampak. Jauh, nampak. Luas tak? Luas. Inilah orang panggil keistimewaan hati. Maka hati kita ni makrifah kasyfiyah yang kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, duduk hati tang mana? Hati hak mana? Hati hak mana? Sebab hati kita ni ada banyak lapis. Ada hati yang namanya qalbun. Ada hati yang namanya fuadun. Ada hati yang namanya syarafun. Ada hati yang namanya lubbun. Ada hati yang namanya sir. Yang mana? Tu kita bincang lah. Yang mana? Kalau hati yang nama qalbun itu tempat terbitnya iman. Firman Tuhan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Fi qulubihim al-iman. Mereka itulah orang yang Allah telah tetapkan dalam hati mereka iman. Mana? Iman tu tempat terbitnya, tempatnya di hati. Pada makrifah terbitnya di mana? Tempat terbitnya. Tempat terbitnya di hati juga, tapi hati yang dalam lagi daripada qalbun. Iaitu hati yang namanya fuad. Fuad. Tengoklah ayat Quran suratul Najm, Tuhan sebut, ma kazabal fuadu ma ra'a. Ma kazabal fuadu ma ra'a. Tidak mendustai hati. Hati siapa tu? Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kazabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad itu tidak mendustai apa yang ia lihat. Kan? Tu. Tu hati dengan hati fuad. Lagi, apa lagi kat dalam? Ada hati yang namanya syaraf. Syaraf. Shin, Ghain, Alif, Ba. Syaraf. Syarafun. Hati syaraf ni hati yang dalam lagi. Tengok. Maka dalam ni Tuhan sebut kisah Nabi Yusuf alaihi salam dicintai, dikilai oleh Zulaikha. Nak tahu cinta Zulaikha
dalam tak dalamnya kepada Nabi Yusuf. Tengok ayat ni. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang betapa dalamnya cinta Zulaikha pada Nabi Yusuf. Mana? Tengok dia kata. Qad syaghafaha hubba. Ada. Syaghafaha hubba. Sesungguhnya kan, Zulaikha ni mencintai Nabi Yusuf alaihi salam tumpangi cinta yang sangat mendalam. Maka di situlah ulama sufi mengambil dalil kata bahawa syaraf itu tempat terbitnya mahabbah, hubba, hub cinta. Hub cinta yang mendalam. Tu situ. Tu hati tu. Lepas tu ada lagi hati yang dalam tempat terbit apa? Tauhid. Tempat terbit tauhid, hati yang namanya lubbun. Lubbun. Kan? Apa ayat Quran? Inna fi zalika la ayatin li ulil albab. Albab tu kata jama'. Mufradnya lubb. Lubbun albab. Al-albab. Hati nama lubb. Maka itu tempat terbit tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu nanti kita bincang lain tentang peringkat hati. Maka kita tengok di sini tadi. Iaitu yang kata ma'rifah itu ialah semata-mata iman dan musyahadah ihsan. Habis. Kan? Baik. Bila kita faham dah kedudukan tadi, maka kita tengok syarah dia pula. Dan yang keempat ni terlupa tadi. Tadi kita bincang ma'rifah kasyfiyah kan. Ma'rifah yang tersingkap dalam hati. Dan yang keempat, dia panggil ma'rifah burhaniyah. Ma'rifah burhaniyah. Dia panggil kenal Allah melalui dalil. Maka ma'rifah burhaniyah ni kita bahagi kepada dua. Iaitu ma'rifah burhaniyah, ma'rifah ijmaliyah, ma'rifah tafsiliyah. Kita kenal Allah secara dalil, tapi kenal itu secara umum. Dipanggil ijmali. Lepas tu kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala secara tafsir terperinci. Tafsiliyah namanya. Itulah yang kita dah belajar sifat 20 tu. Wujud artinya ada, tanda ada, Allah baharu alam ini. Baharu alam tu panggil burhan. Burhaniyah. Kan? Dalil Quran, ya Quran, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu panggil burhan. Burhan naqliyah dipanggil. Kan? Situ. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, bila kita tahu makrifah tu ulama membahagikan kepada 4 bahagi. Kan? Maka makrifah 4 tadi ni hak manakah yang masuk dalam kata Ibn Arabi ni? Kita bincang makrifah ni hak mana? 4 tadi hak mana? Makrifah haqiqiyah, makrifah ayaniyah, makrifah kasyfiyah, makrifah burhaniyah. Yang mana satu? Yang mana satu? Ni tak pandai pilih. Kalau abang ramai pandai pilih. Kan? Sedangkan ni baramah ni, mahal ni, makrifah ni, mahal. Mahal daripada baramah lagi. Mahal daripada makan minum lagi. Ma'rifah kasyfiyah. Ini yang kita bincang sini. Iaitu ma'rifah di sisi ahli haqiqah. Kan? Baik. Bila kita kenal yang ni, maka kita tak nak dah hak lain. Itu ma'rifah ni. Baru kita ambil kesimpulan.
ialah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Mentadbirkan makrifah ni dengan makna wujudu ta'zimin yamna'ul inqiyada li ghairi ma'rufihi. Makrifah ni nama wujudu ta'zimin, ada sifat mengagung, membesarkan dalam hati kita, membesarkan yamna'ul inqiyada. Sifat tu akan mendegah, menghalang daripada mengikut li ghairi ma'rufihi, bagi yang lain yang dikenalinya. Dia lagu ni. Ini Allah, ini yang lain pada Allah. Bila dia kenal Allah, maka dia tak ikut dah yang lain pada Allah. Itu bahasa mudah. Bila kita kenal dia, aku tak mau ikut dah hal lain. Aku nak ikut Allah je. Ini memang makrifah. Ini pun begitu. Bila dia memandang Allah, syuhud Allah, maka yang lain pada Allah, dia fana. Faham tak? Dia fana. Dia hilang. Aku tak tengok dah hal lain. Macam tu. Jangan kita nak. Sebab apa? Sebab hati kita ni, tuan-tuan perempuan, hati yang diraskan, satu je. Hati kita bukan banyak, satu saja. Bila hati kita berhadap kepada seseorang tu, maka kita tak berhadap dah pada yang lain. Kan? Kita bagi tumpuan pada seorang tu, maka kita tak bagi dah pada yang lain. Gitu. Jangan sekaranglah kita mengaji contoh. Kalau kita mengaji, hati kita, fikiran kita tumpu pada apa yang kita mengaji. Tak ingat dah makan minum. Tapi kalau duk ingat makan minum, duk ingat ngaji, makan minum, ingat ngaji, jangan boleh. Tak boleh. Kerana Tuhan sebutlah dalam Quran. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Ta'ala tak jadikan bagi seorang itu dua hati. Kan? Dalam rongga dada dia. Tak ada. Satu hati. Bila hatinya itu berarah satu arah, maka dia akan membelakangi arah yang lain. Ini pun gitu. Orang sufi, hati mereka bila mengenal Allah, maka mereka tak ni dah. Tak tumpu dah kepada yang lain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahsia hati. Sebab tu orang panggil hati ni ada satu arah ya. Lil qalbi wijhatun wahidah. Hati ni ada satu arah saja. Bila dia berarah ke arah timur, maka dia membelakangi arah barat. Itu sebaliknya. Tak boleh. Kan? Ini panggil Tuhan turun ayat ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ayat ni nak rad, nak kritik di atas orang kafir. Zaman dulu ada orang kafir namanya Abu Muammar. Abu Muammar. Abu Muammar ni orang yang cerdik, yang bijak. Kan? Sehingga orang kata apa, dia dengar semua, dia hafal, dia ingat habis semua. Bijaknya dia, bijak dia dengar. Orang kata sikit, semua dia hafal, dia ingat. Tu panggil. Lepas tu, kan, orang kata dekat dia, Abu Muammar ni dia ada dua hati. Dia ada dua hati. Sebab tu dia boleh ingat banyak. Kata dua hati. Kalau kita ni, kena bahasa panggil ada dua akal. No? Dia ingat banyak. Atas tu, atas ni. Tak kan. Lalu Tuhan kata, tak. Allah Ta'ala tak jadikan seorang itu dua hati. Satu hati ya. Kan. Maka berlaku satu peperangan nak menunjukkan kata dia tu satu hati dan dia bukan bijak pun, iaitu satu peperangan. Dalam peperangan kalah peperangan tu sehingga kaki kasut dia bos belah kaki, satu lagi bos belah tangan. Dia pakai kasut sebelah kaki sebelah, satu lagi pakai tangan. Jalan kat jalan orang ramai. Orang tanya apa abang Muhammad? Oh, kami kalah ni perang. Tu macam mana hang pakai kasut tu 12 kali? Aku pakai kasut 12 belah di bawah tu. Kasut 12 apa hang pakai sebelah kaki, tangan pula satu.
Loh, dia kata, "Aku duk sedang kata aku pakai dua-dua belah." Maknanya dia kurang akal dah. Tadi yang kata hang ni ada dua akal, dua hati, bagaimana? Di situ Tuhan nak menafikan. Tak, ada satu hati saja. Itu cerita mengenai ayat tu zahirnya. Maka dari segi ulama tasawuf mengambil isyarat daripada ayat tu, hati kita satu, maka dia ada satu arah saja. Kalau dia berarah kepada dunia, maka dia membelakangi akhirat. Kalau dia berarah kepada akhirat, dia membelakangi dunia. Contohlah, kalau hati tuan-tuan berada di Darul Hadis, insya-Allah tak ada di rumah. Tapi kalau hati duduk di rumah, badan yang duduk dalam hadis, tak jadi. Mana boleh dia kata. Baik. Itu kita tengok. Ertinya apa dia ma'rifah ini. Ma'rifah tu, ambil di sini, iaitu ma'rifah kasyfiyah. Dan ma'rifah kasyfiyah ni, apa hakikat ma'rifah? Inilah. Hakikat ma'rifah ni tuan-tuan, dia satu al-ilmu iaitu ilmu dengan Allah. Al-ilmu billah. Kita mengetahui, kita mengenali Allah dengan nur. Hakikatnya makrifah itu nur. Nur cahaya Allah. Maka makrifah ni nak dapatnya lagu mana? Kalau tuan-tuan tanya, kami nak cari makrifah, nak dapatnya lagu mana? Nak dapatnya lagu mana? Ini kita kena ingat kaedah yang disusun oleh Syekh Ibn Raslan Ad-Dimashqi. Syekh Ibn Raslan kata apa? Al-ilmu. Yang pertama caranya apa? Kena ada ilmu. Itu satu ilmu, yakni ilmu syariat. Kemudian yang kedua, bila ada ilmu syariat, kita beramal dengan ilmu syariat. Beramal dengan ilmu syariat. Maka amal dengan ilmu syariat tu dapat satu ilmu pula. Namanya ilmu laduni. Dengan adanya ilmu laduni, di situ baru terbuka banyak makrifah. Jadi step dia tu apa? Bagaimana hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda. Hadis riwayat Imam Ahmad. Man amila bima alima warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Man alima. Man amila. Siapa yang beramal. Ini bima alima. Dengan apa yang ia tahu. Itu dua tu. Dia tahu mana ilmu syariat. Lepas tu dia beramal dengan ilmu syariat. Man amila bima alima. Kena ada ilmu syariat. Kena belajar ilmu syariat. Lepas tu beramal dengan ilmu syariat. Maka yang ketiga Tuhan kata, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan anugerahkan dia ilmu yang dia belum tahu. Maka ilmu yang belum tahu itulah ditafsir oleh ulama hadis dengan mana? Ilmu laduni. Ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ni lah yang ulama sebut al-ilmu tariqul ma'rifah. Jalan untuk nak capai makrifah kena ada laduni. Nak dapat laduni kena amalkan dengan ilmu syariat. Nak amal dengan ilmu syariat kena ada ilmu syariat lah. Kalau kita mengaji saja tapi tak beramal, tak ada jalan. Itu simple kita ambil ringkaskan. Habis. Boleh faham lah matan tu. Ini maka kita tengok syarahan dia pula. Kata muallif, katanya, bermula mengenal
Allah Ta'ala itu. Kenal tadi ingat, kenal situ bukan makrifah burhaniyah, bukan makrifah haqiqiyah, bukan makrifah ayaniyah. Tapi makrifah situ ialah makrifah kashfiyah. Makrifah khassah. Ada. Bermula mengenal Allah Ta'ala itu, ini kita kenal secara kasyaf, terbuka, tersingkap mata hati, dapat tajalli af'al Allah, tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat semua tu, dia panggil ialah semata-mata bersih iman yang sempurna. Hmm. Syaratnya daripada cahaya iman. Kena ada iman dulu. Bila kita tengok sini, nak dapat makrifah haqiqiyah ni, mesti kena ada iman. Syariat, ilmu syariat kena ada. Ilmu usuluddin kena ada. Jadi apa semata-mata bersih iman? Yang ni kita tulis yang ni iman yang suci, yang bersih daripada syirik. Makna itu. Semata-mata bersih iman, bersih yakni daripada syirik. Kalau ada syirik, kita tak dapat. Ke mana-mana. Ke situ. Baik. Tapi iman yang sempurna. Syaratnya. Kalau tak sempurna, macam yang tadi, dia bercampur. Syirik iman bersih hati yang sempurna. Syirik khafi kena bersih. Syirik jali pun kena bersih. Baru di situ dapat safa'ul ma'rifah. Kemurnian, kebersihan ma'rifah. Mengenal kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita dapat memandang Allah. Lepas tu pula dia kata, dengan tiada dalil dan burhan. Tu faham tak? Kita kaedah kita bagi tadi. Makna kita nak kenal Allah ni dengan tak ada dalil. Tak ada bukti. Kalau kita kenal Allah dengan ada dalil dan juga bukti, itu namanya makrifah. Makrifah burhaniyah. Ini kata yang kita bincang ni bukan makrifah burhaniyah. Kalau makrifah burhaniyah, dia perlu pada dalil, hujah. Ini dia kata dengan tiada dalil dan burhan. Tak ada bukti, tak ada hujah. Artinya kita kenal Allah ni, kenal jangan-jangan terbuka, tersingkap mata hati. Itu panggil makrifah kashfiyah, zawqiyah, wujdaniyah. Inilah makrifah khassah bagi. Habis. Itu satu. Artinya mengenal Allah itu semata-mata bersih iman yang sempurna dengan tiada dalil dan burhan. Baik. Dan bahawa engkau. Itu yang kedua. Syaratnya nak kenal ni. Dan bahawa engkau lihat akan yang lain daripada Allah Ta'ala itu. Lihat binasa. Lain pada Allah, semuanya binasa. Baik. Allah jua yang kekal. Ini isyarat kepada fana. Ini kata tadi kan. Bila kita kenal Allah, hanya kita nampak Allah jua yang mawjud. Yang lain pada Allah bukan mawjud. Ini pelik. Kalau segi zahir kata, macam mana pula yang lain pada Allah bukan mawjud? Ni kan kita ada. Terpelik sikit dia ni. Sebab makrifahnya hanya kenal yang tersebut tadi kan. Wujudu ta'zimin yamna'ul inqiyada li ghairi ma'rufih. Iaitu ada sifat mengagungkan, membesarkan Allah yang mana sifat tu menghalang kita mengikuti bagi yang lain daripada yang dikenali. Kita hanya ikut Allah yang kita kenal saja. Hak lain aku tak ikut, aku tak kenal.
Tu kata kenal. Ni pun, bila dia kenal Allah jua yang ada, sebenar-benar ada. Maka gitu yang lain pada Allah bukan ada. Faham tak? Itu ya. Itu kena bersih otak sikit. Baik. Lepas tu, lepas tu dia kata, dan bahawa engkau lihat akan yang lain daripada Allah Ta'ala itu, kita tengok binasa. Kan Tuhan sebut dalam Quran, kullu syai'in halikun illa wajah. Kan sebut Quran, kullu syai'in halikun illa wajah. Kan? Setiap suatu, kullu syai', setiap suatu yang lain pada Allah, halikun, binasa ia. Dan setiap yang lain pada Allah, semuanya binasa. Illa wajah, kecuali zat Allah. Allah tak binasa. Yang lain pada Allah binasa. Kan? Ini pun apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas muka bumi ni fanin, binasa, punah, jahanam. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal oleh zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Jelas? Kan? Ada apa lagi? Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji penyair, seorang penyair memuji. Apa kata penyair itu? Penyair yang nama Labid. Labidna. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ketahuilah, setiap yang lain daripada Allah semua batil karutnya. Hak lain pada Allah batil. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan setiap nikmat itu tak dapat tidak, mesti hilang, binasa, hilang. Yang ni nikmat yang lain pada nikmat syurga. Nikmat syurga tak hilang, dia kekal. Kekal aridi dipanggil. Kekal. Tengok situ, kekal. Syurga kekal. Habis. Bila kita tengok. Jadi pada pandangan mata hatinya, dari pandangan syuhud dia, musyahadah dia, dia nampak yang lain pada Allah itu binasa. Hanya Allah jua yang kekal. Ini sebut la mawjud illallah. Tak ada yang sebenar-benar ada kecuali Allah jua yang ada. Bahak yang lain pada Allah ada tak? Ada, tapi ada majazi, pinjaman. Apa tak ada panggil. Hakikat yang ada, sebenar-benar ada, hanya Allah je. Yang lain pada Allah binasa. Ambil. Lepas tu apa lagi? Nak nama makrifah itu pertama, kita dia panggil memandang Allah Ta'ala jua yang ada, yang lain semua binasa. Lepas tu, dan musyahadah Tuhan pada maqamil ihsan. Itu makrifah tu. Dia panggil makrifah syuhud. Makrifatul syuhud. Supaya kenal syuhud mata hati kita, iaitu kita musyahadah Allah Ta'ala. Mana kita musyahadah Tuhan pada maqam ihsan. Lagu mana kata maqam ihsan? Itu maqam yang datang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu daripada hadis Jibril lah. Hadis Jibril tu bagi masyhur dengan hadis Jibril yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk satu ketika dalam masjid bersama dengan sahabat-sahabat ramai, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambut hitam, pakaian kemas. Tak ada siapa pun yang mengenali dia. Kata bang, iz tala'a alaina rajulun syadidus siyabi.
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Kan? Hadis tu kan. Maka dia pun bagi salam dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kata, ya Muhammad, akhbirni anil ihsanil Islam. Nabi kan bersabda al-Islam kan sekian. Lepas tu dia kata sadaqta, betul apa yang kata tu. Maka para sahabat pun heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami herannya laki-laki ni. Kan dia tanya kat Nabi, lepas tu dia pula yang membenarkan Nabi. Sadaqta ya Muhammad, betul. Selalunya kita bila kita nak tanya seorang, kita tak tahu. Nah, kita tanya. Ni dia tanya, lepas tu Nabi jawab tu betul. Dia kata, betul ya abang tu. Seolah-olah dia tahu. Tu kami heran ni. Apa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran dekat dia. Ajib. Dia tanya Nabi, dia membenarkan Nabi. Tak apa, lepas tu dia tanya lagi. Amal iman. Apa pula akhbirni anil iman. Cerita pula kat aku ni iman. Tanya habis. Dia tanya habis, jawab iman rukun 6 tu. Baru dia tanya, akhbirni anil ihsan. Ni lah. Kita baca di bawah hadis tu kan. Hadis tu panjang. Bagi hadis yang masyhur dengan hadis Jibril. Jibril menyerupai seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Baik, maka kita tengok. Tu musyahadatul ihsan. Apa dia musyahadah tu? Ini nak urai. Dan iaitu musyahadatul ihsan tu, bahawa engkau berbuat ibadat akan Allah. Kita berbuat ibadat kepada Allah padahal engkau melihat Allah. Maka melihat tu bagi melihat apa? Melihat situ bukan lihat dengan mata kepala. Kan? Melihat tu bagi melihat dengan mata hati. Maka melihat dengan mata hati itulah dia panggil musyahadah atau syuhud. Kan? Kerana makna musyahadah tu pandang dengan mata hati. Pandang dengan mata hati. Syuhud, musyahadah. Baik. Dan engkau dirikan baginya, bagi Allah itu, wadhaifal ubudiyah, akan pekerjaan kehambaan. Apa sifat kehambaan kita? Kita buat sifat kehambaan kita. Tawadhu, hudur hati pada Allah. Sifat kehambaan. Baik. Apalagi yang semata-mata. Tu hamba semata-mata. Buat ibadat kepada Allah Ta'ala semata-mata kerana Allah. Kerana kita ni hamba. Allah. Serta syuhud engkau akan ianya. Ini akan Allah. Tu ya. Ni kata ihsan tu. Habis. Bahasa mudahnya lagu ni lah. Kata ni, kalau kita buat ibadat dengan ihsan, dengan pandang pada maqam ihsan, kita buat ibadat seolah-olah kita nampak Allah. Allah tu sedang tengok kita. Kita tengok. Musyahadah. Kerana musyahadah itu dia wazan mufa'alah. Mufa'alah. Dia ada beberapa perkataan. Syahada, yushahidu, musyahad. Wazannya mufa'alah. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alah. Maka kita kena terjemah dua pihak. Kerana mufa'alah ni dipanggil al-musyarakah bainal isnain. Dan dia kongsi antara dua. Kalau kita tengok dia tak tengok kita, tak nama musyahadah. Itu tak nama musyahadah. Dia tidak ada musyarakah.
Bila kata musyahadah, dia wazan mufa'alah. Benarnya mufa'alah. Dia musyarakah bainal insan. Saling tengok menengok. Dia tengok kita, kita tengok dia. Itu musyahadah. Ni kita kata, engkau memandang, engkau buat ibadat tadi, serta syuhud engkau akan ianya. Musyahadah, engkau akan ianya. Tengok. Kita duk tengok Allah, Allah duk tengok kita. Kan? Begitu. Tapi, bukan mana Allah tu duduk depan kita. Cuma kita rasa seolah-olah dia depan kita. Seolah-olah ada depan kita. Itu syuhud. Payah juga nak cerita tentang syuhud ni. Benda ni benar kena rasa. Cuma kita boleh bawa cerita lagu ni. Kalau tengok dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Syarah bagi Arba'in Nawawiyah. Syekh Ahmad Jordani, dia buat satu cerita. Iaitu satu cerita di zaman dulu ada seorang syekh. Syekh ni dia mengutamakan seorang anak murid dia. Anak murid dia ramai, banyak. Tapi dia mengutamakan anak murid ni. Maka anak-anak murid lain pun rasa lagu cik hati. Oh, Tok Guru duk sayang kat anak murid ni. Kami pun nak murid juga. Maka Tok Guru kata, dia panggil ke semua. Dia panggil semua anak murid dia. Termasuk anak murid dia sayang tadi. Dia bagi. Dia bagi apa? Pisau seorang sebilah. Ayam seorang sekor. Kata setengah riwayat, burung sekor. Lalu dia pesan, kamu pergilah sembelih ayam atau burung ni pada tempat yang tidak dilihat oleh siapa-siapa pun. Pada tempat yang tak dilihat oleh siapa-siapa pun. Nak murid ni kata, senang lah gitu. Tengok. Senang lah gitu. Tapi tengok Tok Guru ni dia ada siasat politik dia. Cara dia nak uji murid dia. Baik. Lepas tu tak apa. Dia pun pakai pilah satu tempat tengok depan, belakang, kanan, kiri. Tak ada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat semua cukup. Syariat cukup. Last sekali semuanya pakai awak balik depan Tok Guru. Tengok semua ayam disembelih. Kecuali anak murid ni. Anak murid ni tak sembelih ayam. Lepas tu Tok Guru tanya, pasal apa kamu tak sembelih? Dia katakan Tok Guru pesan tadi pada tempat yang tidak dilihat oleh siapa-siapa. Maka pada perasaan saya, pada rasa saya, tak ada tempat yang tak dilihat oleh Allah. Maka Tok Guru kata, inilah aku sayang dekat dia ni lebih. Aku sayang dia tu bukan kerana reta dia, bukan kerana tu, tapi kerana kerohanian dia. Syuhud musyahadah dia. Kerana hatinya memandang tak ada satu tempat yang tak dipandang, tak ditilik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tengok, Tuhan pandang. Inilah tuan-tuan panggil rahsia musyahadah. Tuhan musyahadah. Dia pun begitu. Kita semayang kalau depan Tok Guru tengok amayang elok. Sebab Tok Guru duk tengok. Tapi kalau belakang Tok Guru semayang kot dan gitu ya. Anidak ni dia tak mana-mana pun. Sama ada pada tempat khulwah, tempat terang-terang, tempat nyata. Maka dia tetap beradab. Kerana dia rasa Allah sedang memerhatinya. Dia juga memerhati Allah. Ingat Allah ada depan. Ini musyahadah. Itu disebut. Dia kata, serta syuhud engkau akan ianya. Ia Allah. Itulah dia panggil. Yang disebut ma'rifah. Kita kenal. Bila kita mengenali Allah, maka yang lain kita tak mahu dah. Dia tak asal dah. Sebab syuhud dia tu lebih manis.
Inilah yang disebut sebagai apa? Dipanggil sebagai syurga dunia. Syurga yang disegerakan dalam dunia ialah ma'rifatullah. Sebab tu orang panggil di Syekh Ibnu Abbad An-Nifzi dalam kitabnya Ghausul Mawahib Al-Aliyah, syarah bagi hikam Al-Ataiyah, disebut apa? Fid dunya jannatun. Faman dakhalaha lam yashtaqa ila jannatil akhirah wala ila kulli syai'. Qalu wa ma hiya? Qala jannatul ma'rifah. Itu sebut. Di dunia ini ada satu syurga. Siapa yang masuk ke dalam syurga itu, maka dia tak rindu lagi untuk syurga akhirat. Sedangkan kita tahu kan syurga akhirat itu masuk dalam perkara yang wajib kita imani. Wajib kita beriman bahawa ada bagi ini, ada syurga, ada neraka. Maka syurga itu tempat nikmat, negeri penuh dengan nikmat. Nikmat yang tak pernah lihat oleh mata, nikmat yang tak pernah didengar oleh telinga, nikmat yang tak pernah terlintas dalam hati manusia. Kan Tuhan sebut dah dalam hadis Qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tuhan kata, aku telah siap sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, nikmat-nikmat yang tidak pernah mata melihat, wala uzunun sami'at, nikmat-nikmat yang telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan nikmat yang tak pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Tuhan siap sedia dah. Artinya dalam syurga ni, Masya Allah, bagai-bagai nikmat. Tapi syurga ni lebih manis, lebih sedap daripada syurga akhirat. Sebab tu dia kata, walam yashtaqa ila jannatil akhirah. Syurga ni, kalau siapa dapat masuk dalamnya, dia tak teringin lagi, tak rindu lagi, tak mau lagi kepada syurga akhirat. Pasal yang ni sedap lagi. Lalu orang bertanya kepada dia, wa ma hiya? Apakah syurga itu? Qala jannatul ma'rifah. Syurga ma'rifah. Ma'rifatullah ni syurga al-mu'ajjalah fid dunya, yang disegerakan dalam dunia. Baik tuan-tuan, orang yang pernah masuk syurga, dia mau keluar lah. Tak mau keluar. Macam kita lah. Bila masuk syurga, beli-belian, membeli belah. Allah. Duduk situ sampai mati tak apa. Seronok tengok barang tu, barang ni. Asyik tengok barang tu, barang. Seronok lah. Itu syurga beli-belian. Allah. Seronok macam tu. Orang masuk syurga, dia tak mau dah yang lain. Ini pun gitu. Siapa yang pernah merasai syurga ma'rifah ni, nikmat dia, Masya Allah, dia tak teringin dah pada yang lain. Ini yang tersebut tadi ni, iaitu wujudu ta'zimin fil qalbi yamna'ul inqiyada li ghairi ma'rufi. Tak akan ikut dah yang lain. Dia tak mau dah yang lain. Aku nak tu. Ya. Ini kerana apa? Kerana syurga ni tuan-tuan, nikmat ni nikmat roh. Tu kalau orang tanya beza dia, apa beza syurga ni dengan syurga di akhirat? Syurga di akhirat tu orang panggil nikmatnya lil ajsad. Itu untuk jasad, tubuh badan. Bukan untuk roh. Bukan untuk roh. Tapi syurga ini lil arwah, untuk roh. Maka tengok. Allahu Akbar. Inilah yang disebutkan. Baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita kesemuanya syurga ini. Syurga ini ketika hidup di dunia ini.
Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi siapa yang takut kepada keagungan Tuhan dia, ada dua syurga. Dua syurga. Syurga di dunia, syurga makrifah, dan syurga di akhirat. Iaitu syurga yang penuh dengan pelbagai ni'mat. Jannatul Zakharuf dipanggil. Penuh dengan pelbagai nikmat di sana. Habis. Allahumma amin. Okey, berapa dah jam lah? Ha? Dah 9 minit. Wah, maka kita habis lah ni. Sikit ya. Ni kita baca sekaligus ya. Dah faham dah tadi kan? Dan sesungguhnya telah mengisyarat oleh sahibul hikam radhiyallahu anhu. Sahibul hikam sini siapa? Iaitu Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Sahibul hikam ni. Bukan hikam Ibnu Athaillah. Tuan punya hikam ni iaitu Al-Arif Billah Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin tu. Muhyiddin. Baik. Isyarat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalah bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril alaihi salam. Di waktu ketika seperti mana kita tengoklah hadis Imam Nawawi, hadis nombor 2 nah. Hadis arba'in mana hadis nombor 2. Itu hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hadis sahih Muslim. Datang tu. Jadi hadis tu sebut inilah Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya apakah Islam? Pada Nabi jawab. Atau apakah iman? Nabi jawab. Atau tanya apakah itu ihsan? Maka Nabi jawab begini. Al-ihsanu أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Hadis tu panjang lagi. Ambil sekat ni. Artinya, rawahu Muslim, artinya bermula ihsan itu ialah bahawa engkau berbuat ibadat akan Allah seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Seolah-olah tu pada pihak apa? Ka'annaka, kalau orang mengaji ibarat dipanggil tashbih. Kap tu panggil kap tashbih. Ini kena bincang dalam bab balaghah, ilmu bayan. Ilmu bayan. Kerana ilmu bayan ni dia membincangkan empat pembincangan. Empat bincang. Dia bincang mengenai panggil majaz, isti'arah, lepas tu kinayah, dan juga tashbih. 4 benda tu ilmu bayan. Dia tak bincang yang lain lah. 4 tu saja. Maka salah satu daripada 4 tu dipanggil bab tashbih. Maka tashbih itu ada 4 rukun. Musyabbah, musyabbah bih, dan adat tashbih dan wajah syabah. Sini ada dah semua. Orang panggil itu ka'annaka tarahu tu. Ka'anna tu panggil adat tashbih. Seolah-olahnya engkau tu engkau lihat dia. Maka bila ada tashbih kena ada wajah syabah. Seolah-olah, yakni pada pihak apa? Tu pada pihak. Jangan kita kata, dia tu seolah-olah anakku. Anak dia tu seolah-olah anakku. Seolah tu, tang mana seolah? Tang hidung dia. Seolah tu serupa dia tu, anak dia tu serupa anak aku. Serupa tu tang mana? Serupa tu tang hidung dia. Tu lah. Itu panggil wajah syabah. Bentuk penyamaan tu. Bentuk penyamaan dia tu. Ini pun kita, apakah bentuk ka'annaka seolah-olah engkau lihat Allah. Seolah pada pihak apa? Pada pihak ta'adub, beradab. Jangan kita nak, bila kita buat kerja,
okey kita duduk depan tu kita buat cermat elok kat tengah, beradab elok, sopan santun elok. Ni dia. Ni kita tengok seolah kita tengok Tuhan, Tuhan duk tengok kita. Maka kita pun buat dengan elok ibadat tu, tertib, elok, susun, elok. Macam tu. Wahai kita rasa hati kita Tuhan duk tengok. Rasa tu nama musyahadah. Ni dalam kitab ni lah. Hadis ni Syekh Sirajuddin Syekh Dahlan Al-Qadiri dalam kitabnya Sirajul Talibin Syarah bagi Ibn Hajar Ibn kata di situlah isyarat kepada musyahadah. Kita menyaksi memandang Allah sedang memandang kita. Di situ. Lepas tu dia kata dan jika tiada engkau melihatnya. Apa makna jika tiada engkau melihatnya? Nak catat sikit. Yakni kalau engkau tu belum sampai kepada maqam syuhud, maqam musyahadah. Ini yang ditafsirkan oleh ulama. Kan? Kalau engkau tu belum lagi sampai pada maqam syuhud, kita tak sampai sebab kita tak latih. Nak sampai maqam syuhud, dia kena riyadhah, kena mujahadah. Tiba-tiba kita tak riyadhah, tak mujahadah, tak sampai. Bila tak sampai, kita kena duduk bawah sikit. Mana? Maka sesungguhnya melihat ia akan dikau. Kita di situ nama muraqabah. Itu nama muraqabah. Artinya dalam hadis ni isyarat pada dua maqam. Satu maqam musyahadah, satu maqam muraqabah. Maka maqam musyahadah dan maqam muraqabah ni hasil daripada apa? Dari hasil. Hasilnya mana? Berbuah daripada apa buah? Benih dia apa dia? Benih dia apa? Kalau kita kata tanam benih keluar buah dah. Benih dia apa? Benihnya makrifah. Musyahadah tak akan timbul kalau tak ada makrifah. Muraqabah juga tak akan timbul kalau tidak ada makrifah. Di makrifah tu benih. Daripada makrifah, di situ akan zahirlah, timbullah mempanggil musyahadah, muraqabah, muhadarah, mu'anasah, mukalamah, kan banyak lagi. Yang lain lagi. Itu kajian ulama sufi. Dia panggil apa? Hak ni dia panggil samarat. Samarat ni makna buah. Hasil daripada ada ma'rifah, maka akan terhasil musyahadah muraqabah. Ma'rifah di situ kan ma'rifatul ihsan. Kita tahu ihsan, berbuat baik, buat ibadat kita pada Allah. Inilah tuan-tuan. Jadi hak lepas ma'rifah tu banyak lagi benda yang kita nak tahu. Ini kena ngaji istilah sufi ya. Ma'rifah tu benih, daripada ma'rifah tu akan terbit buah-buah dia. Hasil-hasilnya banyak. Antaranya musyahadah, muraqabah. Itu yang besar. Yang lain pada tu muhadarah. Dapat kehadiran hati kita pada Allah. Itu juga khusyuk. Itu dia semua tu. Semua tu. Khusyuk tu hasil daripada ma'rifah juga. Walaupun kita kata khusyuk ni kan dalam bab fiqh kan. Ya betul. Tapi khusyuk tu sifat apa? Sifat hati. Sifat hati. Baik. Nanti kita bincang kemudian insya-Allah. Baik. Jadi dia ambil pada situlah. Apa makna muraqabah ni? Muraqabah ni makna apa? Kita bahasa dalam raqabah. Yuraqibu muraqabah ni intai memintai. Memintai. Intai mengintai. Pantau memantau. Intai mengintai. Hang tengok aku tengok hang. Tapi muraqabah ini dia kepada ilmu. Sebab tu ulama mentakrifkan muraqabah dengan mana istidamatu ilmil abdi bittila'i rabbi fi jami'i ahwalihi. Itu definisi dia. Al-muraqabah iaitu istidamatu ilmil abdi
biittila'i Rabbi ila jami'i ahwalihi. Bahasa kita panggil sentiasa mengetahui seorang hamba, itu mana istidamah, sentiasa mengetahui seorang hamba. Kan? Dengan pandangan Allah Ta'ala kepadanya pada segala kelakuannya. Semua gerak-geri kita, semuanya dipandang oleh Allah dan hamba ni sedang tahu Tuhan sedang memandang aku. Tuhan sedang melihat aku. Itu mana muraqabah. Dan tiap-tiap saat, tiap-tiap ketika, di mana masa kita berada, di masa mana kita duduk, maka kita ingat Tuhan duk pandang aku. Itu mana muraqabah. Kita pun ingat Tuhan duk pandang aku. Itu muraqabah. Kan? Ini muraqabah. Kalau benda tu kita sentiasa latihlah hati kita, insya-Allah akan timbullah maqam ihsan tadi. Di situ panggil ma'rifah, kenal Allah. Kerana kenal Allah itu al-ilmu billah. Kita mengenal Allah, tahu Allah sedang menengok kita, menyaksikan kita. Hak ni yang diajar kepada Imam Junaid Baghdadi oleh Pak Menakan ni. Siri Saqati. Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allah itu bersama aku. Allah itu memandang kepada aku. Allah Ta'ala itu menyaksikan atas aku. Tiap-tiap ketika rasa lagu tu, lepas kita rasa lagu mana? Tak berani nak buat menyalahi. Itulah. Tertertib, elok. Itu yang nama ihsan. Habis. Maka barang siapa, habis sikit ya. Maka barang siapa yang ada ia pada maqam ihsan, nescaya mengenal ia akan Allah Ta'ala atas kasyaf. Atau ma'rifah kasyfiyah dan syuhud. Dan tenggelam ia di dalam biharil fadli wal imtinan. Di dalam lautan limpah kurnia Allah. Apa maksud? Faham lah kan? Artinya siapa yang mujahadah, riyadah, latih tubi dirinya duduk dalam maqam ihsan, maka di situ dia akan dapat makrifah. Dan dapat kenal Allah. Tapi kenal itu kenal kasyfiyah. Kita bincang 4K tadi. Kan? Bila kenal terbuka sebab kasyaf ni mana buka. Buka. Terbuka lagi. Semakin terbuka luas kenalan kita pada Allah. Faham tak? Terbuka. Ini maksudnya apa? Maksudnya sebab tu dia kata, tenggelam ia dalam bihar. Bihar tu lautan. Lautan al-fadli, limpah kurnia Allah. Artinya Tuhan akan buka lagi. Buka lagi. Semakin banyak terbuka. Kerana apa? Ini cuba kita tengok. Kerana setiap yang terbuka akan terbuka lagi. Macam kain kita kan cari. Takkan dia tak jahit dia. Dia nak pergi dekat ni. Dia nak kuih besar ke nak kuih kecil? Kuih besar macam tu. Kain kita bila cari, kita tak jahit dia. Dia kuih besar. Lama-lama macam tu. Dia pun terbuka. Kerana tu Allah Ta'ala ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan kata olehmu, wahai Muhammad, doa olehmu, wahai Tuhanku, tambahi pada aku ilmu. Kerana setiap benda yang bertambah, dia menerima bertambah lagi. Bertambah. Al-kamal yaqbalul kamal. Al-kamilu yaqbalul kamal. Yang sempurna menerima lagi kesempurnaan. Sebab tu orang panggil ilmu kita bila bertambah, dia nak bertambah lagi.
Tambah nak tambah bekal ilmu kita bila kita kuih mengaji, kuih kurang, dah. Tapi bila kita mengaji, kuih tambah, kuih ngaji, kuih bertambah, kuih ngaji, kuih bertambah. InsyaAllah, kan. Ini pun gitu. Bila makrifah itu bertambah, maka Tuhan buka lagi. Makrifah kasyfiyah namanya. InsyaAllah. Sehingga ulama sebut, hatta la nihayata lah. Sehingga tak ada pengesut. Tinggi ilmu. Kan? Habis. Dia mengajilah tuan-tuan, insya-Allah kita niat ikhlas kerana Allah, Tuhan akan buka tambah lagi makrifah kita pada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pada kita semua gitu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.